Hai guys, untuk episod kali ni kita ada tetamu istimewa. Okey, aku nak introduce brother handsome ni. Kita start dengan dia. So, hi guys, nama saya Putra. Saya kerja sebagai videographer and now single lah. Okay, saya Putra Daniel. Saya bekerja sebagai Takaful Advisor, status single. Nama saya Nisa, status single mother, kerja sebagai barista. Nama saya Sarah, status saya taken sudah and bekerja sebagai life host. Okey, tanpa kita buang-buang masa lagi, korang dah tahu diorang buat apa. Untuk hari ni kita punya game macam biasa lah. Lelaki versus perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima zakana wa qina azabannar. Amin. Amin. Soalan pertama. Lelaki cuma setia bila perempuan tu susah nak dapat. Salah. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Betul lah. Betul. Dah dapat pun tak setia macam Tak, mana? masalahnya Mana jatuh. effort lama-lama tu takkanlah tak setia. Dia macam ni. Dia masa susah nak dapat tu kita orang akan setia lah. Lelaki bila dia dah dapat, layan macam Sebab tu kata Tak normal lah dah dapat. tak ada. Dah dapat, takkan nak bagi full effort lagi. Dah dapat kot. Dah dapat dah lah, susah dapat dah dapat, lepas tu layan macam sampah. Expect apa? Tak ada. Kenapa? Saya tak setuju. Ni saya setuju. Lelaki Tak ada. setuju, perempuan tak setuju. Kenapa? Diam. Boleh duduk. Bila susah nak dapat. Boleh duduk. Kau bangunlah support. Takkan seorang. Tak, risau kalau bangun nanti dorang kena tiaw. Duduk. Tak, orang kena faham. Diam. Soalan pertama dia, lelaki akan setia bila perempuan susah dapat. Tak ada. Dah dapat, kita orang dah tak setia dah. Nampak lelaki memang jujur. Tak dapat. Lelaki akan cari perempuan lain bila relationship dah jadi rutin. Betul ke tak? Sorry to say, memang betul. Jadi apa? Tak betul. Jadi rutin. Tak betul. Maksudnya relationship tu dah jadi macam biasa lah. Hari-hari benda sama. Dah jadi rutin. Okey. Dia akan cepat bosan. Okey, kita orang tak cari benda lain. Cuma kadang-kadang kita cari keseronokan baru. Jangan. Kita orang cari keseronokan baru. Kau set mana ni? Bukan. Kau set mana ni? Bukan, kita orang cari kawan. Kita orang cari kawan untuk dikawankan dengan perempuan. Korang kena defend diri korang. Korang pun sama tau. Mana ni? Kejap mengaku benda yang Korang memang macam gitu. Lelaki semua sama. Dia tak ada idea kan? Korang memang tak boleh. Okay. Time lelaki cari kawan salah. Time perempuan cari kawan. So, kalau- tu kawan je. Tu kawan study je. Tu kawan kerja. Lelaki Aku selalu kalau dah dapat boyfriend lawa. Boyfriend lawa. Boyfriend lawa? Aku kan kebol. Girlfriend lawa. Yang tinggi. Kalau kita orang dapat Tahu Pendek je. kalau kita orang dapat yang rutin, kita orang akan jaga elok-elok lah. Kita orang menjaga relationship kita orang. Itu bukan biasa perempuan ke? Tahu-tahu ada orang lain. Payah lah. Kedung aku. Perempuan hilang respect dekat lelaki bila lelaki tak ada duit. Perempuan need money bro. Perempuan need money. No Money and attention. Yeah, no money don't Money talk. and attention. No money don't talk. Memang perempuan tu gold digger. Wait, Tak, sorry. ada ke Sebab dia don't like perempuan? kita sebab- Kau dengar ni. Memang perempuan kebanyakan memang gold digger. Dengar tak? Gold digger. Kau nak jadi suami nanti. Kau kena bagi nafkah kat itu Betul lah Datuk Syamnur kata. Perempuan dah ada duit, dah ada kuasa, gila. Memang gila kuasa. Sama tu kalau kau tengok dunia sekarang perempuan banyak independent woman, kau tahu tak? Sebab Independent lelaki tak pandai bagi duit kat perempuan. Ini semua palsu. Tak payahlah bawa. Datuk Syamnur betul tak? Betul. Datuk Syamnur sih betul lah. Oh tak ada. Datuk Syamnur pun gatal. Datuk Syamnur pun gatal. Gatal dia buat bibir-bibir. Tak, itu watak dia. Lelaki percaya kalau perempuan tu ada rupa, red flag macam mana pun tak kisah. Okey, betul. Sangat reflect. Kalau kau cakap perempuan refleks, dia ikut perangai lelaki tu. Lepas tu Kalau korang yang lelaki segala kat mana? macam tu, memang reflect lah dia jadi. Alamak. Kita orang tak reflect, okey? Macam contoh perangai lelaki yang buat korang jadi red flag ni. Ni yang pengalaman ni. Pengalaman ni ada bini. Sibuk juga tu nak dengan perempuan lain. Nafkah bagi RM1. Dah bini tak ada layan. Siapa nak? Tak ada nafkah RM1 aku pun letak kat kaki aku. Nak boleh cari tau. Tak, kau pandai masak tak? Takkan mesti dia lah cari orang pandai. lelaki lain kalau kau pandai masak. Apa yang masak Tak tau? ulang-ulang nafkah RM1. Nafkah RM1. Tu cari lelaki miskin. Baru dia cakap Tadi cakap apa nak lelaki kaya? dah terdapat lelaki miskin tak boleh buat apa. Setia je. Macam mana perempuan salah dapat pilih? lelaki toksik? Toksik. Toksik. Perempuan memang toksik. Lelaki yang toksik. Nasib baik aku tak kahwin muda. Itulah gatal. Lelaki lagi gatal. Gatal
garu lah. Ni. Perempuan selalu simpan option untuk backup plan. Betul ke salah? Betul. Aku setuju benda ni. Kau jangan kau aku jangan Kita baby dia. Kadang belakang dia ada bubu dia. Bibi dia. mestilah. Kalau korang bukan Semua. pakai baby bubu, babi yang dia. Kita orang terlalu busy kot untuk kerja. Tak ada masa kot nak berbaby bubu. Kalau perempuan je banyak masa kat rumah. Dia check laki ni. Laki ni tengah pergi kerja. Dia check laki ni. Kadang kita rasa experience part time. Ya betul. Part time ni. Macam mana experience sebelum ni? Experience dia macam kita pergi kerja, dia ada boyfriend lain pula jaga tengah call dengan dia. Kita balik kerja, dia end dengan boyfriend tu, dia call pula dengan boyfriend lain. Dia delete. Dia tak delete. Tak jumpa lah delete. Masa terjumpa tu ternampak. Dia tak sempat nak padam bukti. Sebab tu tahu perempuan memang banyak pilihan. Itu relationship kau, bukan relationship aku. Lelaki tahu perempuan tu baik. Tapi dia selalu nak pilih-pilih yang exciting lagi. Maksudnya bukan dia baik ni dia boring lah. Dia nak yang macam thrill. Kita orang tak setuju benda ni. Tak setuju? Tak setuju. Sebab kita orang kalau dah dapat yang baik, kita orang akan jaga yang baik tu. Sebaik-baik yang boleh. Sebaik yang boleh. Sebelum lagi ni aku sumbat dalam mulut kau. Ha? Memang Putra, kau dah tak ada. Geng Putra. Putras. Ha, tak ada. Kau Tak bangunlah. Speechless tu orang ni. Santai lah. Kita orang kalau dapat yang baik, kita orang akan jaga yang baik. Abang macam tu nak tua. Kita orang tak macam perempuan. Kalau dah dapat laki baik pun nak cari lagi baik daripada tu. Mestilah. Tak asyik nak yang mestilah. bad boy, fuck boy. We girl. Playboy tu kau. Kalau laki tu dah baik, kenapa korang suka pilih laki yang nakal juga? Playboy korang, fuckboy korang semua. Apa ciri fuckboy playboy ni? Weh. Dekat dia orang ni. Dah Apa ada. yang korang boleh nampak? Dah dapat yang cantik. Semua nak juga tu. Masalah tak cantik. Masalah tak cantik. Memang ke lain. Dengan macam umpan tau. Dengan ni. Ha? Jangan straight forward sangat. Tak, dengan ni. Bagi tahu. Dengan Tak, ni. kalau kau cantik tak ada tinggal, tak ada janda. Dengan ni. Cepat. Kau Wow, panas. Aku tak cakap pasal aku insert betul. kau tak rasa. Sebab tu aku cakap tadi. Kau kena Jadi cerah. masalah apa? Perempuan suka lelaki toksik sebab lelaki baik bosan. Betul. Kau semua betul. Apa yang salah? Lelaki takut kena kongkong daripada hilang pasangan. Betul ke salah? Salah. Lelaki tak salah ke? kongkong. Salah. Lelaki takut kena kongkong lebih daripada hilang pasangan dia. Kita orang lagi suka dia kongkong sebab Suka kau. Ex kau lah. Kita orang Kita orang lelaki yang paling green flag kamu ke bumi ni. You I suka kena kongkong. Lepas tu bila tak bagi lepak, you ni kau selalu lagi lepak. Tak, aku lepak kalau lepak online je. Tak adanya. Macam tu. Ni Itulah lelaki. kau yang suka pilih lelaki toksik. Kau salahkan semua lelaki. Lelaki memang bullshit. Putra. Itu je yang kau. Itu je yang kau. Yelah, lelaki bullshit bro. Dah. Pasal takkan couple kena duduk rumah 24 jam balik kerja. Kata suka kongkong. Kau suka kongkong ke tak? Ya, kalau Kenapa dia jujur? So kena kongkong ke tak? Suka ke tak? Suka. Kita lelaki. Nak buat ni. People change. People change. Perempuan suka compare boyfriend dia dengan lelaki lain. Diam-diam. Betul ke salah? Bukan Betul. diam-diam je. Kadang-kadang terang menerang. Dalam thread, dalam Twitter, dalam IG, dalam TikTok. Tengok lelaki ni. Handsome boyfriend kan? I tak macam tu. Dapatlah boyfriend macam tu. Dapatlah boyfriend yang kaya macam you. Mesti I suka punya. Siapa suruh salah pilih? Alah, lelaki cakap lebih-lebih kau apa sama. Maksudnya macam betul ke? Macam betul ke? Betul ke? Macam saya macam ya, kalau biasa orang diam tu dia ya kan? Naik. Tadi naik sangat. Ya. Yalah, ada boyfriend tak macam tu. Tadi pukul. Oh, mama kau. Nanti bersyukur. Lelaki akan berubah bila perempuan tu dah mula jauh. Betul ke salah? Tak salah. Aku ni pada arah pelampang. Salah. Lelaki akan berubah. Kenapa? Aku dulu pergi intern je. Okey. Pergi intern kau tahu. Dah bagi alasan. Oh, kawan office je. Pergi lunch dengan dia je. Ini si Ahmed balik pergi kerja. Oh. Ha. Apa kan? Ha. Terkejut. Kita bukan macam tu kan? Suara kita terkejut. Semua. I tak macam tu you. I tak macam tu. Tak, kita orang tak macam tu. Lelaki mana kau ambil ni? Orang mana? Orang mana? Rendul. Tak, lelaki Malaysia memang dah habis sampai kerja Indon. Ke muka macam ni laku kat Indon je. Aku tak ada lelaki Indon. Ni main kasar. Perempuan selalu test lelaki bila bergaduh. Sebab nak tengok effort. Betul ke salah? Betul. Tak bergada apa effort memang out tu. Agak-agak sikit. Zero effort. effort diorang mula-mula. You, I sayang you. I boleh bagi everything yang you nak. Siapa suruh jodoh? Tak. Kita orang ni lelaki lautan api sanggup ku renangi. So, korang yang buat kita jadi bodoh sebab korang pun.
Kau lah lelaki. Tak, kalau dah asal memang bodoh, tak ada apa. Apalah orang baik banyak bodoh. Boy, we blame boy. So kesimpulan dia, korang yang bodoh pilih lelaki yang bodoh. Okay. Mana datang bodoh tu? Dengar, Pilih lelaki. dah lah bodoh. Salah pilih pula. Dah double lah bodoh kat situ. Putra, nama Putra dulu ni bodoh aku rasa. Puan lagi sakit hati bila diabaikan daripada kena curang. Betul ke salah? Sebenarnya bila perempuan dicurang, kan? Bila perempuan dicurang, diorang sebenarnya lagi sayang kita. Ni apa punya? Hai, macam statement kau ni. Aku nak ludah muka kau sekarang. Sebenarnya bila perempuan kita curang kat dia, dia lagi sayang kita, dia lagi kejar kita. Sebenarnya. Betul. Dia kalau lelaki yang baik, diorang tak suka. Curang bersama. Korang punya Dia conclusion ni, perempuan memang tak berhati. Curang tak curang. Biji sikit kata curang. Keluar sikit kata curang. Update memang lah. Weh, perempuan tu dia nak update je weh. Lepas tu kalau dah update, pergi sini, pergi situ kata curang juga. Kau buat kalau kita orang terlalu busy untuk update, tak sempat. Benda Bangla pun tengah buat canai tengah call lah. Video call lagi. Okey, sekarang ni macam ni. Buat lah roti Okey, canai. sekarang macam ni. Jangan cari kita orang, cek Bangla. Dia boleh buat roti canai sama siapa. Dia stop international. Indon dah. Tu ramai. Lelaki Malaysia Tak tak apa. rasa apa-apa. Oh, patut kau cover dengan Indo? Tak, dia kat Malaysia tak aku. Dah tak. Orang orang dah expired kat Malaysia. Kau dengan Dah expired. Kau kalau roti yang dah berkulat tu kau pergi negara sebelah kan? Mana tahu ekspor jadi barang premium. Aku dulu S1 walaupun Indon, aku belajar bahasa Indon. Contoh? Macam mana korang kaki? Tak ada bahasa elok ke kau belajar? Patut break. Sekarang negara mana? Sekarang negara mana? Alhamdulillah Malaysia balik. Dia akan diam bila dah tak sayang, bukan sebab penat. Betul ke salah? Tak, sebenarnya kita orang diam bukan kita orang tak sayang dah, cuma kita orang nak tengok pula effort diorang. Kita orang dah kejar diorang pula. Kalau kau diam kita spam call. Bangla tu kejar aku, dia kejar tau sekarang. Masalah Bangla bukan kau. Kau boleh pergi. Jom. Jom. Dia cakap dia pun kadang-kadang nak diam sebab dia nak effort daripada perempuan. Habis tu perempuan lalu spam call, cek. Sayang mana? Weh, diam. Itu apa? Itu semak. Kau ada 90 kali. Jangan chat panjang. Nah, kata nak dikejar. Takkan aku nak kena kejar budak pula. Takkanlah kau dah besar kau nak chat macam budak-budak, nak kena love sampai 40. Dia mai dah. Mesin rumput. Kau nampak kau mesin Tak, rumput. kau nak macam tu lah. Tadi kau nak yang free time kan. Tu banyak free time. Nampak? Ini dapat RM2 nafkah. Bekerja keras. Ambil. Jom. Dia diam kan. Kau rasa dia tengah buat kerja macam ni, dia dekat chat, dia diam tak? Dia diam tak? Masa ni lah, time ni lah kau tengah spam call. Nampak tak? Lepas tu lelaki ni tak sayang aku. Kau nampak tak sebenarnya lelaki tengah buat apa belakang kau? Dia time mesin rumput tu pun dia video call. Mana Buti? Hayo. Buti. Tak ada, kadang-kadang dia Panggil phone dia. mati. Panggil dia. Tak nak habis. Lepas tu balik kita nak solat lagi. Kita orang bukan dia sebab tak sayang. Kita orang sayang kat Tuhan kita orang. Solat sangat. Solat ke? Tak, nak lelaki yang banyak free time, saya dia berganggu banyak. Solat ke? Solat lah rezeki. Solat itu tangga agama. Ayat kursi macam ayat kursi. La ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Sabar. Kau nampak sini? Dah nampak contoh. Boleh je. Dah nampak dah lelaki. Weh, aku boleh baca lah. Lelaki reflect. Lelaki lagi penting ketenangan daripada cinta dalam relationship. Betul ke salah? Tak payah bercerita lah kalau nak ketenangan. Kalau perempuan gila, kadang-kadang marah, kadang-kadang nangis, memang lelaki tak tenang lah. Pas kau tak nangis kan kata tak sayang lah. Apalah. Ada. Lepas tu bila I menangis sebab you ni. Kalau perempuan menangis yang hantar video macam ni. Kenapa? Itu nak attention. Itu bukan hantar kat dia je, tu hantar kat lelaki lain juga. Perempuan lain. Semua lelaki nak dipujuknya, hantar kat status, hantar kat sosmed. Ada target market. Ada target market. Mestilah. Semua nak ada PM kita. Mestilah. So betul lah. Orang nanya nak attention. Betul. Sebab apa aku bagi cakap? ketenangan. Dengar sebab apa aku cakap betul? Ribut. Sebab apa? Sebab boyfriend tak memahami kita, baik orang lain memahami kita. Kau jangan macam-macam Perempuan dalam mindset lain. So korang Mindset perempuan sekarang. Kalau lelaki tu lain kita macam sakai. Fikir tak? Macam sakai, kita belah je. Perempuan ni memang tak cukup satu, memang orang kata tak bersyukur. Tak cukup satu, tak cukup dua. Tak cukup 3, tak cukup 4. Betul. Sebab itulah nasib baiklah perempuan tak boleh kahwin banyak. Laki yang boleh kahwin banyak. Kalau perempuan boleh kahwin banyak, 10 dia kahwin. Kau main kahwin-kahwin pula kau ni. Kalau perempuan boleh kahwin? Weh, aku kahwin 5-5. Lelaki pilih perempuan muka macam rumah,
tahu red flag tapi stay juga sebab Sayang. Bodoh. Dalam dunia ni Sebab kalau bodoh. kalau berkaitan Sebab dengan bodoh tu je. tak Tu dengar je. dengar. Jawapan dia sebab bodoh. Dengar dia. Listen jadi lelaki. Kau diam tadi. Tak, diam. Perempuan lelaki stay sebab walaupun muka pecah sebab sayang. Sebab tu as dia stay 4 tahun dia tak ada muka lupa pun. perempuan boleh maafkan curang tapi tak boleh lupakan. Betul ke salah? Aku dah couple dengan dia 4 tahun. Bukan curang satu. Dia curang sampai 4 perempuan. Dia 4 tahun Okey 4 kali kau 4 kali dia curang, 3 kali yang sebelum dia curang yang keempat yang kau tinggalkan dia ni, kau dah maafkan dia belum? Aku maafkan, aku cakap You I minta maaf. Saya yang cakap You I minta maaf. Kau yang minta maaf. Aduh, low standard lah kau ni. Low standard kali kau. Kenapa? Minta maaf. Minta maaf. Sebab dia tak nak minta maaf. Yelah kenapa? Bodoh kalau dia tak nak minta maaf, bodoh belah lah bang. Ini lagi stay. Bodoh. Tak tanya kakak ke? Ambil. Kakak sampai Tanya adik. adik. Oh, tak tanya adik ke? Ada adik dah, kakak pun bodoh. Lepas tu dia siap buat bagi tahu lagi. I duduk dengan dia dalam kereta. Tak buat apa dalam kereta? Parkir. Sekarang kau maafkan dia tak yang lagi 3 kali tu? Ha? Kau maafkan dia tak? Dah cakap dia yang minta Maafkan maaf kan? kan? Kau minta maaf dan Dia yang minta maaf. kau yang minta maaf. Okey. So namanya dia bodoh. Tapi dia minta maaf balik. Dia kata Macam mana korang boleh together lagi? Dia kata macam ni. You I rasa I tak boleh dah dengan you. Lepas tu saya jawab lah, you jangan macam ni. I minta maaf kalau I ada salah. Alamak. Minta maaf you. I love you. Bodohnya. Lelaki selalu cakap dia busy tapi sebenarnya dia hilang minat. Dia faham lelaki kena spend time dengan family. Busy cuci kereta tak? Busy. Cuci kereta berapa kali sebulan? Sekali. Dua. Bodoh sekali kalau sebulan busy. Saya Bodoh. Sebenarnya kita dah habis soalan untuk hari ni. So korang boleh gaduh-gaduh lah. Ha? Kami semua sama. Ayat korang Kalau selamatkan korang diri. tak lagi. Ayat Korang video macam ni. Jangan lupa subscribe. Jangan lama. Share komen okey. lelaki tak ada semuanya sama. Apa janda endon babi? Tak, korang cuba tengok. Korang cakap lelaki tu semua sama. Tengok korang pilih apa. Memang Satu sama. lelaki yang curang, satu lagi orang luar. Korang fikir tak lelaki yang macam mana yang korang pilih? Korang tak fikir ke? Sebab tu ada orang ketiga. Korang dah habis pusing. Tak sesuai. Perempuan cantik selalu bodoh. Faham tak? Janganlah marah.